Assalamualaikum. Apa khabar guys? Apa kabar sahabat-sahabat semua? Alright. So, jika kita melihat kepada pergerakan semalam, tuan-tuan, pergerakan semalam yang mana kita menjangkakan akan terjadinya satu level price boleh membuat penurunan. Gitu tuan-tuan. Tapi hari ini saya dah padam. Saya dah tukar kepada mapping yang lain, zone yang lain. Okey, kalau saya nak recap balik pergerakan semalam yang mana pergerakan gold membuat penurunan sampai level mana, kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya penurunan dan kita matikan ataupun akhirkan di sini, dan seterusnya price sampai ke level 1 dan juga 1.236, tetapi terlajak ke bawah ini. Nampak ni? Salah tempat. Sorry tuan-tuan. Yang sini. Salah tarik pula. Minta maaf. Sebab sini dia bergerak satu pergerakan. Ini kan satu pergerakan. So kita habiskan di situ. Okay. So di sini kita dapat lihat price membuat penurunan dan seterusnya break body di 1.236. Okey, so kebiasaannya bila dia break body, dengan betul-betul bila dia break body, level yang seterusnya price boleh membuat penurunan adalah di 1.618. Ini yang kita perlu berhati-hati. Sebab tu kalau tuan-tuan dapat lihat dua mapping yang saya sediakan, semua dua ini menuju ke bawah sebab dia break 1.236. Okay, dengar betul-betul. Dia break 1.236 di time frame 4 hours. Nampak ni 4 hours. Okay. Cuma apa yang menjadi persoalan? Kebiasaannya bila dia break 1.236 break body tuan-tuan, break body. Bila dia break, ini adalah dia punya next level yang dia suka pergi selepas break. Iaitu 1.618 ni. Kalau kita lihat 1.618 berada di level 0.618 fresh level ataupun level break 76 ini di area 2870. Jadi 2871 adalah area yang kita perlu perhatikan. Apa yang dimasukkan di sini? 2871 adalah level 1.618 yang saya jangkakan berkemungkinan besar boleh membuat penurunan lagi untuk gold disebabkan price dah break 1.236. Tapi dalam masa yang sama juga, jika price respect area 2870 iaitu level 2 break before Junam ataupun level 0.618 fresh ini, kalau dia respect bermaksud selepas dia touch 1.618 akan terjadi kenaikan lah. Okey, tapi jarang lah begitu tuan-tuan, jarang. Okey, so far ini yang saya dapat lihat untuk pergerakan membuat penurunan disebabkan dia dah break level ini. Okey, kenapa saya tak tandakan 1.618 ni sebagai mapping? Disebabkan dia berada di level yang lebih kurang sama dengan 2870. Jadi kita akan perhatikan apa yang akan terjadi hari ini. Okey, so itu yang pertama, yang mana semalam price touch level ataupun pergi ke level 1.236 dan juga 1.00 FE. Seterusnya, dalam masa yang sama juga dia dah break strong zone yang ditandakan semalam. Nampak ni? Dia dah break tau. Bila dia break ni bermaksud ada possibility price akan membuat retracement dan seterusnya akan membuat penurunan. So kita nampak di sini seperti akan terjadi retracement. Itu antara benda yang kedua yang kita perlu lihat. Benda yang ketiga, jika tuan-tuan dapat lihat, saya tandakan 0.618 tu monitor ini dengan menggunakan Fibo retracement, tarik daripada atas ni sampai bawah. So ini adalah level 0.618. Nampak ni? Alah, saya ambil lebih kurang harga je lah 234 dengan 30, lebih kurang sama je. So tak payah pening-pening kepala tuan-tuan. Okay, so ini akan dijadikan level jika price berjaya break 0.618 break body 4 hours pula tu break body, bermaksud ada possibility price boleh
membuat kenaikan. Tetapi jika tidak berjaya, walaupun sekarang ni nampak seperti strong zone ni terjadinya rejection, tapi saya tetap juga letak 0.618 ini supaya kita lebih mudah dan lebih faham kepada pergerakan. Kalau dia nak naik sampai 0.618 tapi tidak berjaya break, bermaksud ada possibility price akan menyambung penurunan. Okay, so sekarang ni kalau kalau dia respect level ini, dia touch dan seterusnya membuat penurunan sampai level mana pula? Yang tu nanti kita akan gunakan Fibo extension yang baru, tarik daripada atas ni sampailah ke bawah. Jadi level 1 kita akan lihat di mana kalau tuan-tuan dapat lihat level ini berada dalam level yang sama. Nampak ni, kalau ikutkan saya bukan kira macam ni tuan-tuan. Kalau ikutkan saya kena kira di time frame lebih kecil. Tapi kalau ikut menggunakan time frame yang lebih besar, saya tunjuk dahulu terjadinya penurunan, seterusnya membuat kenaikan. Jadi level 1 dan 1236 berada dalam FE yang saya dah tandakan awal. Tapi ini bukan cara saya lihat, okey? Dengar betul-betul, ini bukan cara saya lihat. Jangan kata lain je tu. Jangan. Cara dia different. Saya kena tukar time frame lebih kecil, okey? So sekarang ni kita dapat melihat itu antara beberapa perkara 0.18, level invalidation di atas, yang bawah ini pun kita jadikan level invalidation yang baru, dan seterusnya. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, kita melihat terjadinya setiap momentum ke atas dan ke atas. Dan apa yang terjadi dalam pergerakan, apa yang kita nampak adalah pergerakan expanding flat. Sebab tu dalam pergerakan yang terjadi sekarang ini, kita masih tidak pasti sama ada terjadinya penurunan ataupun kenaikan, disebabkan expanding flat dah nampak terjadi. Mungkin ada lagi penurunan yang perlu dibuat oleh gold. Sebab apa yang saya masukkan, berkemungkinan besar kita bakal melihat terjadinya penurunan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Sebab tu saya tandakan FE ni ada lagi satu level di bawah. Kalau kita tukar kepada time frame lebih kecil, yang mana kita ambil bermulanya penurunan dan seterusnya dia turun, dia naik. Lepas tu dia buat 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Jadi apa yang kita akan gunakan, kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya penurunan ni sampailah ke atas begini. So penurunan dia di sini, penurunan dia yang berlaku di sini adalah daripada pergerakan ini. Faham So ini membuat penurunan, lepas tu dia membuat kenaikan. Saya tunjuk daripada anak panah ni, senang Dan seterusnya kita akan ambil kira yang di sini membuat penurunan, kenaikan dan akhirnya akan terjadi penurunan. Jadi apa yang saya masukkan tadi, ini terjadinya satu pergerakan. Ini satu pergerakan. Dan seterusnya ada satu kotak. Lepas tu dia buat satu lagi pergerakan ke bawah. Lepas tu dia buat satu lagi kotak sekarang ini, dan berkemungkinan besar akan terjadi satu lagi belon ke bawah. Nampak saya pasti tuan-tuan semua nampak. So ini yang saya jangkakan akan terjadi penurunan sehingga ke level yang bawah lagi sekali. Okey, so dalam masa yang sama juga kita melihat kepada pergerakan yang terjadi kenaikan ini. So kita gunakan Fibo extension juga. Tarik je tuan-tuan, tarik je. Tarik sini sampai bawah ini. Naik sampai 1.18. So ini antara level yang perlulah tuan-tuan berhati-hati. Jangan cari point untuk sell dahulu, pastikan ada confirmation. Okey, kenapa? Saya pasti tuan-tuan dah tahu dah. Kalau kita tarik Fibo extension daripada kenaikan dan seterusnya membuat apa yang di mana dia membuat penurunan, dia swing balik ke atas ni, kita ambil level 1.618. Jadi berhati-hati dalam entry tuan-tuan semua. Okey, pasti ada tertanya, apa benda pula Cik Pun cakap ni? Tak apa, tuan-tuan berhati-hatilah. Itu saja yang saya boleh katakan. Alright. So sekarang ini kita dah melihat kepada beberapa pergerakan yang mana kita dah nampak kenapa ditandakan sedemikian. Jadi kalau ada penurunan lagi yang mana terjadinya pergerakan melebihi daripada expanding flat kita ni, mungkin sampai ke sini lah maknanya. Betul tak? Tapi macam tak cantik lah pula tuan-tuan. Ada pula tergantung di tengah-tengah, betul tak? Tapi apa-apa pun kita tak boleh cakap apalah tuan-tuan, sebab pergerakan ini kita pun tak dapat nak jangkakan bila adanya kekeliruan ataupun kecelaruan dalam ekonomi Amerika Syarikat. Itu je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat lihat gold DXY semalam, DXY membuat penurunan 4 hours juga.
all this while dia bergerak turun kan. Ni hari Rabu, ini Februari. Jangan confuse tuan-tuan. Dia membuat penurunan dekat sini semalam. Dia turun, dia naik sikit, tapi tengok gold bergerak macam mana. Macam orang hilang anak tau. Tak tahulah nak cakap. Dia turun. Tapi tak apalah. Itu pergerakan dia yang mana kita tak boleh nak jangkakan. Kita tak boleh nak kata tak boleh lah, you kena ikut I punya pergerakan mapping. Tak adalah tuan-tuan, janganlah begitu. Alright, so sekarang ini apa yang saya boleh katakan, jika kita melihat kepada pergerakan, nampak seperti expanding flag dah complete. Cuma saya perlu tandakan level-level seterusnya disebabkan kita masih tidak melihat adanya momentum ke atas. Faham Ini yang saya maksudkan. Kita tak melihat adanya momentum. So berhati-hati. Tiada momentum yang cantik macam ni. Dia buat kenaikan, naik turun. Begitu tuan-tuan, nampak itulah yang saya masukkan dengan momentum. Alright, so sekarang ini kita nak lihat apakah ataupun ke manakah potensi pergerakan boleh pergi. Jadi sebelum itu, jika ada sahabat-sahabat yang masih belum mendapatkan sistem haze, tuan-tuan dan puan-puan boleh contact saya, boleh PM kepada saya di ruangan description. Ada disediakan link untuk tuan-tuan klik dan seterusnya tuan-tuan boleh PM saya, bagi tahu saya nak sistem haze. Ingat, sistem haze ini hanya digunakan di PC ataupun laptop sahaja. Dan seterusnya, bila tuan-tuan berjaya mendapatkan haze currency meter, tuan-tuan juga akan diberi haze bank order secara percuma. Dan seterusnya, jika mana sahabat-sahabat yang tak ada masa nak trade, terlalu busy, saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua masuk copy trade. Copy trade ni memang terbaik. Semalam sahaja total overall 19.17% tuan-tuan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mana tak sempat nak trade, tak ada masa nak trade, busy tapi nak dapat duit side income, duit tepi, saya boleh cadangkan tuan-tuan join copy trade daripada Green Mine ini. Memang terbaik tuan-tuan. Mana-mana sahabat yang masih tak ada akaun Erante, masih belum ada akaun Erante tapi nak join copy trade Green Mine, tolong PM saya dahulu. Saya akan guide tuan-tuan semua. Special saya buat guide untuk tuan-tuan macam mana nak buat macam ni, macam tu, macam ni. Tuan-tuan tak perlu nak pening kepala. Semua guidance saya dah sediakan. Apa yang perlu tuan-tuan buat adalah bertanya saja kepada saya. Itu saja tuan-tuan. Alright. Sekarang ini kita nak melihat ke manakah pergerakan untuk gold jika terjadinya kenaikan. Benda yang pertama tuan-tuan perlu ingat adalah dia perlu break level 0.618 dahulu. Jadi di sini kita menjangkakan dahulu 0.618 dia akan break. Jadi bila dia akan break ini, kita gunakan Fibo retracement. Kita tarik dahululah. Kita ambil kira satu level yang mana paling tertinggi dan seterusnya adalah level yang dilihat sesuai untuk price membuat kenaikan dan seterusnya membuat pullback. Jadi saya akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada kenaikan ini sampailah di mana kita menjangkakan akan jadi swing. Jadi 0.618 yang baru saya akan gunakan. Seterusnya saya akan gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya kenaikan ini tadi tempat yang sama dan saya akan matikan di 0.618. Jadi ini akan menjadi satu level yang mana saya akan jadikan target. Ini cara saya buat pergerakan melihat kepada target, iaitu di price berapa? 2944, 2945 lah, senang cerita, 2945. Jadi ini adalah antara cara yang saya gunakan untuk melihat target jika price berjaya membuat kenaikan yang seterus berjaya break 0.618. Jadi bila kita dah ada target ni, senang tuan-tuan, senang untuk kita pastikan 2945 tadi kan. So ini lebih senang bila dah jadi ada target ini. Bila entry kita contohnya kita buy, dia lebih selamat tuan-tuan. Dia lebih selamat FE, so bersamaan dengan 2945. Jadi kita dah ada satu level. Bila ada satu level ini, mudah untuk kita perhatikan. Jika terjadinya break
Okey, sebagai contoh break dekat 0.18 dan seterusnya tuan-tuan nak buy. Lepas tu mesti terfikir TP kat mana Cik Apple? Okey, TP yang pertama tuan-tuan boleh letaklah dekat invalidation area ni. Jadi kat ini sebagai TP yang pertama. Ni TP pertama. Saya tandakan dengan warna lain supaya tuan-tuan tak pening kepala nanti. Tanda dengan warna merah. So ini TP pertama. Lepas tu TP kedua nak letak dekat 295 pun letaklah, tak menjadi masalah tuan-tuan, tak menjadi masalah. Janji kita nampak arah dia. Dan seterusnya, buat masa sekarang ini, apa yang kita boleh lihat daripada pergerakan yang mana berada di bawah ini, bagaimana kita nak pastikan dia turun ke bawah ataupun dia nak break ke bawah. Saya akan gunakan Fibo retracement lagi sekali dan saya akan tandakan 0.618 sebagai level kita. Ingat, ini pergerakan yang masih bergerak tuan-tuan, pergerakan yang masih bergerak. Jadi level 0.618 ini boleh bergerak juga, iaitu dia boleh ke tempat lain juga. So jangan ingat semuanya sama. Okey, ni level 0.18 tu monitor ini adalah level yang juga bergerak tuan-tuan. Ingat, sebab sekarang ni saya tandakan di level yang bergerak. Dia masih belum membuat swing ke bawah lagi, betul tak? Dia masih belum complete lagi pun. Begitu. Kalau saya lihat kepada 1 hour, contoh 1 hour. Okey, so 1 hour kita boleh gunakan level 0.18 2 monitor. Roro ni pula. Okey. Alright, so 2 monitor di sini. Tetapi jika kita tak melihat kepada pergerakan, mungkinlah naik lagi dan kita kena anjakkan kita punya Fibo retracement tadi tuan-tuan. Alright. So ini antara beberapa level yang saya dapat lihat. Yang pertama iaitu level 1.18 di atas jika terjadinya kenaikan. Tetapi sekarang ini bagaimana kita nak pastikan dahulu price akan membuat penurunan adalah level 0.18 ini perlu di break dahulu. Dia break dan seterusnya dia break di level yang ini, jadi ada possibility price akan membuat penurunan ke bawah, akan terjadi pullback dan seterusnya akan turun dan turun. Tetapi buat masa sekarang, bagi saya masih melihat akan terjadi kenaikan sehingga ke level 0.618 tu monitor di 2911 ini. Ini saya lihat sekarang akan terjadi kenaikan lebih kurang dan seterusnya barulah kita akan pantau sama ada terbreak ke atas ataupun rejection yang mana akan terjadi penurunan ke bawah. Alright. So far sekarang ini yang saya dapat lihat dahulu pada pukul 12.20 tengah hari 11 hari bulan Mac 2025. Sekarang waktu samalah 12.20 tengah hari. Kita dah 21 minit dah bercakap ni. Jadi ini sajalah perkongsian saya untuk sahabat-sahabat semua. Jika ada soalan, tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan menjawab sebaik mungkin. Jika tuan-tuan nak join copy trade ke, nak dapatkan sistem haze ke, ataupun nak join channel saya, channel Nostraception ke pun, boleh tinggalkan, boleh klik dekat ruangan description. Ada link yang telah disediakan Saiful Zain Nostra. Tuan-tuan boleh klik dekat situ dan tanyalah saya apa-apa yang tuan nak. Janganlah minta saya lagu suruh nyanyi ke. Jangan tuan-tuan. Alright. Okey, ini sajalah yang saya dapat kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next session. Assalamualaikum dan bye-bye. Minta maaf tak boleh kuat-kuat sebab tegak kering hari ni. Bye-bye.